Cuma saya nak maklum untuk pameran nanti. Betul. Pameran nanti seperti saya nyatakan, JKKP pun kita punya reruai dan agensi lain. Jadi siapa yang datang ke reruai JKKP, ini saya nak tunjuk. Nak tanya juga ni. Tadi nak cabut kitchen ni. Baju hijau, JKKP baju hijau itu kita punya, selalu kita pakai untuk penguatkuasaan. Betul. Ada helmet ni dengan earmuff. Jadi siapa yang datang ke reruai JKKP, first come first serve, kita ada limited je. Betul. Patung comel ni boleh datang untuk jawab soalan dulu. Kita akan sediakan kuis. Kalau jawab soalan tu betul, barulah dapat hadiah ni. Oleh-oleh ni. Kalau nak cari kat luar tak dapat ni, tak jumpa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami di podcast Kesuma Jiwa. Dan Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi. Kalau minggu sudah, kita telah pun bercakap berkaitan dengan sambutan Hari Pekerja secara keseluruhannya. Namun, saudara, detailnya apa yang berlaku pada 1, 2 dan 3 hari bulan itu akan dihurai dan dikupas oleh jemputan kita pada hari ini, iaitu yang berusaha Insinyur Teknologi Puan Hajah Haslina binti Yun selaku Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ataupun nama ringkasnya JKKP. Baik, dan hari ini sebenarnya dia ada 2 tajuk, tuan-tuan. Ada 2 tajuk yang akan dikupas, iaitu satu berkaitan dengan sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja, dan kita nak lihat juga pameran Hari Pekerja yang dikabarkan berlangsung pada 1, 2 dan 3 hari bulan Mei 2026. Alhamdulillah. Puan, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Pagi tadi makan apa, Puan? Kalau boleh ingat. Baik, Puan, kalau boleh saya ambil kesempatan di sini nak ucap tahniahlah atas pelantikan sebagai Ketua Pengarah yang baru di JKKP. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi. Jadi, Puan, bila kita nak bercakap tentang sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja, mungkin ramai yang tak clear bab ni, Puan. Boleh Puan huraikan sedikit? Okey, terima kasih terlebih dahulu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kesemua kerana sudi memberi peluang kepada JKKP untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Betul. Di tempat kerja, ataupun lebih juga dikenali sebagai World OSH Day. Ataupun WOD lah. Sambutan ni sebenarnya telah diperkenalkan oleh ILO, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, dan disambut setiap tahun pada 28 April setiap tahun di seluruh dunia. Jadi Malaysia kita tak pernah lepaslah peluang untuk menyambut hari World OSH Day ni sejak 2003 lagi. Dan sebenarnya pelaksanaan World OSH Day ni merupakan salah satu usaha berterusan sebab Malaysia kita telah ratifikasi, kita telah ratify satu convention yang diberi number convention tu C187, iaitu Promotional Framework for Occupational Safety and Health. Jadi setelah negara ratifikasi convention ini, kita perlu memastikan aspek KKP kita ni dijaga dengan dilindungilah dengan sebaiknya. Itu sebuah sedikit tentang World OSH Day. Maknanya kebiasaannya setiap tahun tu 28 hari bulan. April. Tapi tahun ni dia istimewa, dia bawa ke 3 hari bulan ke macam mana tu? Okey. Pada tahun ini kita ada sambutan World OSH Day ni, mulanya soft launching di Sandakan pada 27 hari bulan April. 28 kita buat sambutan di Kuching. Dan 1, 2, 3 Mei kita juga menutup program itu pada 3 hari bulan Mei di mengambil kesempatan bersama dengan Hari Pekerja. Sambutan Hari Pekerja kita adakan pada 3 hari bulan Mei. Penutup dan juga ada sedikit pelancaran pada hari tersebut. Jadi kita merancakkan Hari Pekerja pada
dengan sambutan World OSH Day ni ditambah dengan penutup pada 3 bulan Mei tersebut. Baik. Macam kebiasaan Puan kan, setiap sambutan tu dia mesti ada tema-tema tertentu. Betul. Macam sambutan Hari Pekerja kita ni pun ada tema tertentu. Jadi untuk program OSH Day ni dia ada tema tertentu ke, Puan? Setiap tahun temanya berubah-ubah. Mengikut ataupun mengikut risiko semasa. Jadi pada tahun ini saya rasa bertepatan dengan isu yang sedang berbangkit di negara kita. Dan tema pada tahun ini ialah bersama memastikan persekitaran psikososial kerja yang sihat. Tema ni penting sebab dia membawa mesej bahawa keselamatan kesihatan pekerjaan ini bukan saja semata-mata terdedah pada kebersihan di tempat kerja, hazard fizikal, mesin, jentera, tetapi juga kita perlu melihat kepada secara menyeluruh dari segi mental, emosi dan juga sosial pekerja. Itu maksud tema pada tahun inilah. Jadi bila kita sebut tentang psikososial ni, ramai tertanya apakah dia psikososial tu. Betul. Jadi psikososial ni sebenarnya kita bagi contoh mudah lah. Contoh yang paling mudah ialah contohnya kita ada beban kerja yang berlebihan di tempat kerja. Mungkin juga tempat kerja yang tempoh kerja sesuatu kerja tu yang agak panjang ataupun tekanan untuk mencapai sasaran. Mungkin juga peranan yang diberi pada pekerja itu tidak jelas. Jadi sokongan di tempat kerja yang kurang, mungkin juga semua ni akan mengganggu kesejahteraan atau emosi pekerja di tempat kerja. Itu adalah contoh-contoh risiko psikososial di tempat kerja lah. Jadi tema tahun ini amat relevan sebab dia sebab kita mempunyai teknologi-teknologi terkini. Jadi seiring dengan teknologi, pembangunan teknologi, kita ada AI, kita ada teknologi terkini. Jadi persekitaran kerja pun telah berubah. Jadi tema pada tahun ini amat sesuai lah untuk semua negara, semua negara melihat kepada faktor lain selain pada faktor fizikal tempat kerja saja. Betul. Maknanya pemilihan tema tu sangat bertepatan dengan apa yang berlaku pada sekitar pada tahun ini. Itu lebih kurang masuknya begitulah. Cumanya Puan kan sebagai jabatan yang bertanggungjawab dalam aspek KKP ni kan, sejauh mana tadi Puan pun dah sebut isu psikososial ini memberi impak kesan kepada agenda KKP negara. Okey, sebenarnya impak daripada psikososial ni sangatlah besar kepada negara kerana seperti saya sebut tadi, kalau dulu kita lebih fokus kepada risiko ataupun faktor-faktor lain di tempat kerja yang ada faktor mungkin juga faktor fizikal, bahan kimia, faktor-faktor lain di tempat kerja. Tapi selari dengan World OSH Day punya tema tadi, betul. kita terdedah kepada risiko psikososial yang mana kita tidak nampak secara mata kasar, tetapi dia memberi kesan yang mana dia boleh melibatkan pekerja mungkin mengalami kemalangan di tempat kerja, pekerja tidak mengalami tekanan melampau, keletihan kronik, burnout, konflik berterusan, kurang tidur dan menyebabkan pekerja tadi kurang fokus. Dan bila kurang fokus dia boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di tempat kerja. Jadi secara tidak langsung bila berlaku kemalangan di tempat kerja, majikan perlu mengeluarkan wang untuk pampasan dan sebagainya, dan dia akan menjejaskan produktiviti organisasi dan juga secara keseluruhannya budaya kerja lah, budaya kerja di tempat kerja tersebut. Jadi kita kena lihatlah dengan risiko psikososial ni menggalakkan majikan untuk melihat secara holistik, bukan saja secara keseluruhan, bukan saja satu-satu elemen sahaja. Okey Puan, mungkinlah penonton ni kadang-kadang dia tertanya lagi untuk manfaat penonton juga kan, mungkin Puan boleh jelaskan lagi dengan lebih mudah. Apakah contoh risiko psikososial di tempat kerja yang sering berlaku, tetapi kadang-kadang kita tak sedar itu adalah isu dia? Okey, contoh-contoh risiko psikososial ni yang sering berlaku adalah tugasan yang terlalu banyak dan tempoh masa yang singkat, ataupun waktu kerja yang panjang tanpa rehat yang mencukupi, arahan kerja yang tidak jelas yang mana pekerja tidak tahu role masing-masing, dan ini mungkin juga tidak ada saluran aduan yang
tepat ataupun yang betul di tempat kerja, ataupun mungkin tidak ada saluran aduan langsung. Ataupun mungkin Puan, pekerja ni dia tak tahu dia punya peranan dia. Kalau ada isu kat mana dia nak salurkan. Adakah itu juga jadi isu? Ya, betul. Di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, ada peruntukan yang mana majikan perlu menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja jika tempat kerja itu mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja. Jadi itu juga dalam jawatankuasa tersebut juga ada perlu ada saluran untuk pekerja ini menyalurkan apa-apa permasalahan tempat kerja. Jadi dengan adanya saluran yang betul, jadi pekerja boleh menyalurkan dia punya pandangan ataupun apa-apa cadangan penambahbaikan yang perlu ada di tempat kerja. Jadi ini mungkin juga dapat mengurangkan dia punya tekanan di tempat kerja. Jadi selain itu, contohnya isu komunikasi yang lemah, pekerja tidak tahu peranan sebenar macam tadi yang kita nyatakan tadi, ataupun maklum balas, tidak diberi maklum balas yang membina kepada pekerja, dan mungkin juga ada yang merasakan mereka ini tidak dihargai dalam organisasi. Kita juga mungkin akan ada juga contoh-contoh seperti buli di tempat kerja, ketidakadilan di tempat kerja. Semua ini akan menimbulkan rasa takut dan tertekan lah. Inilah perkara-perkara yang dianggap biasa, tetapi sebenarnya menyebabkan pekerja rasa burn out, dia akan rasa keletihan emosi, hilang motivasi dan menjejaskan sebenarnya KKP pekerja dan juga produktiviti organisasi itu sendiri sebenarnya. Sikit-sikit lah Puan sebut tadi buli di tempat kerja tu macam menakutkan pula bunyi itu kan. Tapi dari segi kes tu kita kata banyak ke Puan kes-kes ni berlaku? Okey, JKKP telah mengeluarkan satu garis panduan Prisma tentang psikososial di tempat kerja ni pada tahun 2024. Dan sejak kita keluarkan garis panduan tersebut, memang kita dapat terima aduan pelbagai berkaitan dengan psikososial tempat kerja. Tapi walau apapun, kalau kita terima aduan ni, kita akan semak dulu. Sebab mungkin juga aduan diterima itu bukan saja semata-mata di tempat kerja. Jadi kita akan siasat mungkin juga di bawah akta lain yang berkaitan lah. Jadi adalah yang kita terima dan kita siasat mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Maknanya ada kata orang ada tempat, jadi pekerja jangan takut-takut, cari saluran yang betul, yang tepat untuk kita kata orang membetulkan situasi dan keadaan supaya tempat kerja tu dia harmoni, dia selamat. Dan itu berkaitan dengan soalan yang kita ajukan tadi. Cumanya kondusif lah kan, tempat kerja yang kondusif. Betul, yang kondusif. Cumanya kalau bolehlah Puan terangkan bagaimana sambutan World OSH Day ini boleh membantu meningkatkan kesedaran masyarakat dan khususnya pihak industri tentang isu psikososial tadi tu. Okey, sambutan World OSH Day ni seperti saya nyatakan tadi, kita JKKP kita tidak terlepas peluang, kita sambut sejak 2003. Jadi sambutan World OSH Day ni sepatutnya bukanlah satu sambutan rutin, tetapi dia adalah satu platform untuk meningkatkan kesedaran kepada majikan dan pekerja tentang pencegahan kecederaan dan penyakit pekerjaan. Dan fokus pada tahun ini adalah berkaitan dengan persekitaran kerja psikososial yang menjadikan sambutan ini lebih dekatlah dengan realiti dunia sekarang. Dan sambutan ini penting sebab kita dapat memberi ruang kepada masyarakat untuk mendidik masyarakat bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini bukan sekadar isu teknikal di tempat kerja, kemalangan di tempat kerja, tapi risiko psikososial isu psikososial ni yang kita tidak nampak patut juga diberi perhatian. Jadi dengan sambutan pada tahun ini, kita mengharapkan semua majikan, menyeru semua majikan supaya mengambil kira adakah tempat kerja mereka ni benar-benar sihat dari sudut psikososial ataupun pekerja kita ni telah pun mendapat sokongan yang mencukupi. Dan mungkin juga sistem sokongan selain dari sistem sedia ada di tempat kerja sekarang ni menambahkan tekanan yang tidak sihat. Jadi penting sambutan pada kali ini untuk menggalakkan semua tripartite majikan, pekerja dan juga kerajaan, pengamal KKP dan juga masyarakat umum untuk meningkatkan kesedaran mereka, mendorong mereka industri
untuk menambah baik dasar-dasar dalaman sedia ada, melihat semula sistem komunikasi sedia ada, ataupun sistem sokongan dan budaya kerja. Itulah nilai sebenar sambutan, bukan semata-mata kita kata rutin sebab sambutan. kita setiap tahun rutin. Betul. Dia bukan macam setiap tahun wajib sambut. Kita sambut, tapi dia punya pengertian itu, isi dia itu, kan? Betul. Yes. Itu yang kita nak cuba sampaikan supaya majikan dan juga para pekerja, seperti Puan sebut tadilah, majikan ada tanggungjawab dia, pekerja ada tanggungjawab dia, majikan kena sediakan tempat yang selamat, kesihatan dan sebagainya. Okey, apa harapan dan saranan Puan kepada semua majikan dan pekerja di Malaysia ni sempena World OSH Day ni tahun ni lah 2026? Harapan saya selari dengan tema World OSH Day pada tahun ini, saya menyerulah semua majikan meletakkan kesejahteraan pekerja sebagai satu keutamaan, dan pekerja ini dilihat bukan sekadar sebagai buruh atau bukan sekadar tenaga kerja, tetapi sebagai insan yang juga mempunyai emosi, cabaran, keperluan untuk bekerja dalam suasana yang selamat, sihat dan kondusif lah. Jadi saya menyeru majikan untuk mewujudkan budaya kerja yang adil, jelas dan menyokong dan selamat dari sudut fizikal serta psikososial. Okey. Kepada majikan lah. Majikan. Ya. So kita haraplah majikan-majikan semua akan mengambil satu tindakan yang proaktif, maksudnya memberikan ruang kepada pekerja itu sendiri khususnya. Sebab kalau pekerja ni dia rajin Puan kan, productivity insya-Allah dia akan meningkat. Kan? Kita percaya begitulah. Baik, cuma Puan kan, selain isu psikososial, satu lagi yang penting yang kita nampak adalah yang perlu diberi perhatian ialah peraturan CDM 2024. Cuma soalannya, apakah perubahan utama yang dibawa melalui peraturan ini sebenarnya? Okey, terima kasih. Itu satu soalan yang bertepatan sebab peraturan CDM ini kita akan lancarkan pada garis panduan kita akan lancarkan pada 3 Mei nanti. Okey. Jadi berkaitan CDM, perubahan utama yang kita boleh lihat dalam peraturan CDM. CDM ni short form dia untuk Construction Design Management. Nama peraturan tu dalam bahasa Melayu Peraturan KKP, Reka Bentuk dan Pengurusan 2024. Perubahannya sangat signifikan kerana kalau sebelum ni di bawah Akta Kilang dan Jentera kita panggil peraturan tu adalah peraturan Building of Work of Engineering Construction. Itu lebih fokus kepada satu pihak saja, tanggungjawab satu pihak. Tapi bezanya CDM ini pengurusan pengurusan risiko bermula daripada awal, iaitu daripada sejak fasa perancangan lagi dan reka bentuk. Dan ini bermaksud semua pihak terlibat, tak boleh tunggu sehingga sebarang isu berlaku di tapak pembinaan untuk bertindak. Jadi CDM ni memperjelaskan tanggungjawab pelbagai pihak, daripada pihak klien, pihak pereka bentuk prinsipal, kontraktor prinsipal, pereka bentuk dan kontraktor. Jadi kita kata from cradle to grave lah, daripada awal-awal lagi, daripada design stage lagi, CDM ni dah cover. Jadi dengan kata lain, tanggungjawab keselamatan dan kesihatan ni dikongsi secara menyeluruh. Orang kata equal distribution lah ya, oleh semua pihak yang memainkan peranan penting dalam kitaran hayat pembinaan ini. Okey, faham. Okey, Puan, tapi kan selepas hampir 40 tahun pelaksanaan peraturan terdahulu kan, adakah industri benar-benar dia bersedia untuk mematuhi peraturan CDM 2024 yang Puan sebutkan tadi tu? Okey, itu satu soalan. Macam cepu mas soalan. Satu soalan yang menarik. Okey. Kita kenalkan dalam tahun 2024 peraturan ini. Jadi apa yang kita seperti sebelum ini JKKP, jika kita gazetkan peraturan, kita memberi masa kepada industri untuk mematuhi peraturan ataupun mana-mana peraturan yang kita perkenalkan. Jadi JKKP telah mengambil satu pendekatan yang inklusif lah dan berperingkat dalam memastikan industri bersedia. Sebenarnya sejak tahun 2017 lagi kita telah perkenalkan satu garis panduan yang diberi nama Guideline on Occupation Safety and Health in Construction Industry Management 2017. Jadi sejak 2017, jadi kalau kita tengok 2017 ke 2024, 7 tahun. Betul. So 7 tahun kita dah maklum secara
secara berperingkat kepada industri untuk memberi mereka masa untuk bersedia. Dan sesi-sesi ni kita adakan sesi libat urus melibatkan agensi kerajaan, badan profesional, persatuan-persatuan industri dan juga pemain utama dalam sektor pembinaan. Jadi supaya mereka faham apa rasional peraturan CDM ini dan mereka boleh bersedia. Jadi untuk makluman juga, selain daripada garis panduan CDM ni yang 2017, seperti saya nyatakan tadi, kita juga akan ada satu program peluncuran garis panduan kerja bina reka bentuk pengurusan 2024 yang akan diluncurkan pada 3 hari bulan Mei nanti. Dan kita harap ini dapat membantu industri untuk melihat ataupun menambah baiklah pengetahuan sejak 2017 itu. Jadi kalau kita tengok kat sini, JKKP ni bukanlah kita mengeluarkan peraturan dan kita kuat-kuasakan terus. Kita keluarkan garis panduan untuk mendidik mendidik industri ke arah pematuhan yang lebih mampan. Maknanya bila sesuatu itu sebelum nak dikeluarkan, inilah tugas JKKP memberikan kesedaran, kan, memberikan mungkin ada program-program advokasi dan sebagainya, dan kita mengharapkan majikan mengambil langkah-langkah yang positif lah, menyokong setiap apa juga saranan dan juga pandangan daripada JKKP. Okey, so kita dah selesai untuk World Osh Day punya persoalan. Nampaknya banyak persoalan yang Puan telah pun berikan pencerahan, ada jawapannya di situ. 3 hari bulan Puan program 3 hari bulan. Pagi ke petang perasmian tu? Perasmian di sebelah petang. Sebelah petang. Sebab sebelah pagi tu ada satu program menarik. Acara kemuncaknya. Okey. Siapa yang akan rasmikan tu Puan? Oleh YB Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri. Baik. Dan dari segi jemputan, adakah pemain-pemain industri ni akan dijemput bersama? Ya, kita akan jemput pemain industri. Seramai 500 peserta. Semuanya akan berlaku di Unified Arena tu lah kan? Ya, Unified Arena. Itu 13. Sebab tadi Puan pun dah sebut program kita 1, 2, 3. Maknanya 3 hari tu memang padat dengan program-program yang telah pun disusun atur oleh Kesuma. 1 hari bulan kita ada perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan 3 hari bulan jangan lupa kita ada World Osh Day punya perasmian pula. Baik Puan, kita nak beralih pula kepada satu lagi soalan, iaitu berkaitan dengan pameran Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan yang diadakan 1, 2 dan 3 hari bulan Mei 2026. Ramai nak tahu apa yang menarik ni Puan tentang pameran ni. Ini soalan yang saya rasa soalan yang bagus untuk kita menarik lebih ramai. Betul. Lebih ramai peserta untuk hadir ke pameran ini. Pameran ni sebenarnya satu platform yang baik kerana dia bukan saja JKKP ada kat situ, dia ada pelbagai agensi-agensi kerajaan, semua agensi dalam menjaga semua agensi-agensi ini sedikit sebanyak, dan juga pameran-pameran ni sedikit sebanyak mempunyai fungsi masing-masing untuk menjaga keselamatan dan kesihatan para pekerja negara ini. Jadi pada hari tersebut di ruang pameran yang sediakan ada 51 reruai. 51 reruai, dan banyak informasi yang kita akan lihat pada hari itu, informasi pengisian interaktif berkaitan perkhidmatan dari pelbagai agensi kerajaan, sektor perbankan, teknologi industri dan juga syarikat berkaitan kerajaan. Jadi pada pameran nanti, pengunjung bukan saja boleh mengenali fungsi-fungsi Kesuma dan agensi-agensi di bawahnya, juga perkhidmatan kerajaan yang lain, swasta dan industri, tapi pada masa yang sama boleh melihat apakah perkhidmatan yang disediakan oleh setiap majikan kepada rakyat, terutama sekali pada pekerja sempena sambutan Hari Pekerja. Jadi antara pameran yang ada pada hari tersebut, kita ada daripada Kementerian Kesihatan, Pusat Pergigian, Tabung Darah Negara. Kita juga ada Pusat Pungutan Zakat daripada Mawib. Ada juga reruai agromadani, jualan rahmah. Dan yang paling acara kemuncaknya adalah pada 2 hari bulan November, selain daripada 2 hari bulan Mei tadi, selain daripada pameran, Kesuma juga akan menganjurkan Kesuma Merdeka 118 Vertical Challenge. Ini di Tower Merdeka Tower lah, 118 tadi, yang mana julung kali diadakan menyasarkan seramai 2,500 ramai tu peserta. Cumanya Puan, kalau ada lagi yang nak menyertai itu, boleh ke dibuka lagi? Masih dibuka. Sekarang ni kita ada 1,200
1,500 peserta dah. Maknanya kita target 2,500. Kita target 2,500. Kalau lebih melimpah pun tak apa, tak masalah. Dia mesti dekat 2,500. Sebab dia adalah dia punya ciri-ciri keselamatan dan sebagainya kan. So cabaran dia yang menarik menaiki 2,845 anak tangga. Tak boleh guna lift lah, pakai anak tangga. Tak boleh guna lift. Itulah cabaran kan. Itulah cabaran. Okay. Itu yang menarik. Acara kemuncaknya adalah itulah panjat tangga tu. 2,000 lebih tangga. Betul. Dan jadi kita masih buka lagi penyertaan. Ada yang kalau yang awal, siapa yang sertai awal ada diskaun. Kalau tidak, dia punya bayaran yurannya adalah 118. Sama dengan challenge tu 118 tu. RM 118. Kalau yang orang kata apa, yang awal tu murah sikit, dalam 90. RM90. Itu acara kemuncak. Jadi saya menyerulah supaya ramai lagi peserta dapat menyertai pertandingan ataupun running ni lah, tower running ni yang julung-julung kali diadakan. Faham. Yang ini 118 ni bawa JKKP punya urus dia. Dibawa ke semua sebenarnya. Ke semua juga. Dianjurkan bersamalah JKKP dan Kelab Kesuma. Baik. Okey. Cuma saya nak maklum untuk pameran nanti. Betul. Pameran nanti seperti saya nyatakan, JKKP pun kita punya reruai dan agensi lain. Jadi siapa yang datang ke reruai JKKP, ni saya nak tunjuk. Nak tanya juga ni. Tadi nak cabut kitchen ni. Baju hijau, JKKP baju hijau itu kita punya, selalu kita pakai untuk penguatkuasaan. Betul. Ada helmet ni dengan ear muff. Jadi siapa yang datang ke reruai JKKP, first come first serve, kita ada limited je. Betul. Patung comel ni boleh datang untuk jawab soalan dulu. Kita akan sediakan kuis. Kalau jawab soalan tu betul, barulah dapat hadiah ni. Oleh-oleh ni. Kalau nak cari kat luar tak dapat ni, tak jumpa. Tak dijual di mana-mana. Istimewa ni untuk JKKP Dosh. Ini hanya untuk JKKP. So saya menyeru, datanglah beramai-ramai ke pameran yang kita adakan, reruai yang kita adakan di Unify Arena ni. Baik. Itu 3 hari tu, 3 hari. 3 hari Puan ni, seperti disebut oleh Puan tadi, dinyatakan oleh Puan KP kita, 3 hari dipenuhi dengan pameran agensi jabatan dan kerajaan. Maknanya perkhidmatan ni terus kepada rakyat. Betul. Kalau bawa duit lebih-lebih tu, belanja dekat jualan rahmah. Betul. Ada Agro Madani juga. Pun 3 hari juga Puan. Dan kepada insan-insan mulia, kalau nak demam darah, inilah masa dia. Ambillah peluang ni. Ambil masa, ambil peluang, bawa semua rakan-rakan, saudara mara. Kebetulan hari tu cuti Puan kan? Jumaat, Sabtu, Ahad. Cantik tu. Dia memang disusun macam tu lah. Baik, Puan, sudah tak sedar ni nak soalan terakhir ni. Bolehkah Puan sampaikan satu mesej dan pesanan penting kepada pekerja majikan dan juga orang awam lah, khususnya kepada penonton-penonton kita di podcast Kesuma ni, sempena Hari Pekerja ni. Nak bagi ruang kat Puan untuk ucapan. Okey, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin menekankan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini bukanlah tanggungjawab satu pihak saja, bukan kerajaan saja. Dia tripartite majikan, pekerja dan juga kerajaan, tapi dia juga memerlukan komitmen semua pihak dan juga masyarakat. Jadi kita lihat aspek KKP ni boleh menyebabkan kehilangan nyawa jika tidak diikuti, jika prosedur-prosedur tidak dipatuhi, boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Dan saya menyerulah para pekerja untuk sentiasa mematuhi prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh majikan masing-masing, peka terhadap risiko di tempat kerja, dan majikan pula perlu menyediakan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan kondusif. Orang awam pula saya seru supaya boleh meningkatkan kesedaran tentang pentingnya budaya kerja selamat, kerana kesejahteraan tenaga kerja ni sebenarnya memberi kesan langsung kepada emosi, kepada produktiviti, kepada pembangunan negara kita. Jadi gunalah peluang Hari Pekerja ini yang disambut bermula daripada 1, 2 dan 3 di Unify Arena. Datanglah melihat reruai pameran-pameran yang diadakan
dan gunalah peluang ini untuk meningkatkan ilmu, bertanya soalan. Sebab kita dah bawa majikan ni. Kita bawa betul. majikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Bertanya soalan, memahami dengan lebih mendalam tentang amalan terbaik dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi masa depan kita, rakyat Malaysia yang lebih selamat dan sihat untuk semua. Okey, baik, terima kasih. Alhamdulillah puan ya. Banyak persoalan-persoalan yang telah pun diberikan jawapan ringkas, tepat dan padat. Saya rasa informasi ini, maklumat ini penting dan sangat berguna kepada majikan khususnya dan juga pada pekerja khususnya, sebab tak lama lagi dalam tempoh 10 hari kita akan sambut Hari Pekerja. Jadi untuk itu sekali lagi kami di Podcast Kesemuan Jiwa ingin mengucapkan terima kasih berbanyak kepada Yang Berusaha Engineer Teknologi Puan Hajah Hazlina yang sama-sama berada di Podcast Kesuma pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada hari ini, 2 tajuk sebenarnya puan kan kita bincang, iaitu satu, sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, dan juga pameran Hari Pekerja 2026 sempena Karnival Mega Hari Pekerja. Datang ramai-ramai pada 1, 2 dan 3, saksikan, rasai dan rebut semua peluang yang kita sediakan di Kesuma. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada siri-siri akan datang. Sekali lagi selamat Hari Pekerja kepada semua para penonton kita di Kesuma Podcast Kesuma Jiwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jangan tak datang. Rebut ni. Betul.